Bila ibu dengan ayah kita, dia menginjak umur 70 ke atas, dia cepat marah tak? Dia cepat marah. Dia cepat kecil hati. Ke adik-beradik ni dia cerita lain, ke adik-beradik ni dia cerita lain. Dia tak jahat, dia macam tu. Kadang-kadang dia terlepas mulut, kita pergi kat dia, mak doa yang elok-elok. Pesan kat dia. Pesan elok-elok, mak sebut elok-elok, mak sebut yang elok. Jangan sebut yang tak elok. Allah terima doa mak. Allah dengar doa mak makbul. Sebut macam tu, dia akan tersedar. Sebab dia umur dia dah 70, dengan sakitnya, dengan lemahnya, dengan dia nak suasana macam dulu, ada anak-anak di sebelah, ada suami dia, ada isteri dia, dia nak suasana tu. Sebab tu kena selalu duduk dengan dia, isi masa dia. Jangan sampai dia marah, jangan sampai dia laknat. Bila mak dah 60 lebih, mak sakit. Mak kata kat kita, mai dah duduk dekat-dekat. Cuma mak bila 60 lebih, kita pula anak tunggal, mak duduk sakit. Mak kata kalau mai lah duduk dekat sikit dengan mak, boleh tengok mak. Jelas dah sebut tu. Dia tak balik. Dia tetap duduk jauh juga. Hak tu bahaya. Hak tu dia tak aman mana. Kehidupan dia tidak bahagia mana pun. Duit tak pernah cukup. Anak-anak sentiasa buat perangai. Bila Nabi kata ridha Rabb fi ridhal walidain, redha Allah tertakluk dengan redha ibu dan ayah, wa sakhatuhu fi sakhatihima, dan kemurkaan Allah apabila murka ibu dan ayah. Haidin, satu platform bimbingan agama eksklusif oleh Ustaz Wadi Anwar. Langgan sekarang, jadikan Haidin sahabat ilmu anda.